antara korban dalam negara sendiri dengan luar negara, yang mana lebih utama? Sekarang ni, iklan-iklan korban dah banyak dihebahkan. Namun, kos nak buat korban bukannya murah. Jom saya kongsikan fakta-fakta menarik tentang fake korban. Tahukah anda, jika kita hendak menaja korban untuk orang lain, kita perlu mendapat keizinan daripadanya terlebih dahulu. Pihak masjid pula tidak boleh menggunakan wang masjid untuk membeli haiwan korban dan diniatkan bagi pihak ahli qaryah. Satu lagi, antara korban dalam negara sendiri dengan luar negara, yang mana lebih utama? Jika ibadah korban dibuat di luar negara, namun ia mengakibatkan syiar korban tiada di negara sendiri, maka melakukan korban di negara sendiri adalah lebih afdal dan utama. Nak belajar lebih lagi tentang permasalahan yang sering berlaku dalam ibadah korban? Klik link yang disediakan.